Kalau korang tunggu rasa semangat baru nak training, korang takkan pergi jauh. Kalau kau nak sukses kan, kau tak perlu tunggu semangat untuk kau start. Sebenarnya, kau perlu buat je. Kau kena ada kebolehan membuat sesuatu perkara walaupun kau memang malas nak buat. Ada hari kan, kau bangun, kau rasa malas, kepala berat, macam-macam lah dekat dalam kepala otak kau ni kan. Tapi beza seorang yang sukses dengan orang yang biasa adalah orang yang sukses, dia akan tetap show up juga. Dia akan pergi juga buat benda yang dia nak buat tu, yang dia walaupun dalam keadaan yang terpaksa. Kau tak boleh training sebab nak. Kau kena training sebab benda tu adalah wajib untuk kau. Macam satu tanggungjawab untuk kau. Baru kau boleh sukses. Bila kau pilih training waktu kau sedap, waktu kau selesa, waktu kau tengah best, tengah fit, itu sebenarnya kau cuma training untuk hobi je. Kau tak salah, tapi bukan untuk the real fighter.